Assalamualaikum tuan-tuan. Dekat tangan saya sekarang ni ada sebuah kereta Mercedes-Benz W207 tuan-tuan. Yang ini E250 Coupe yang memang sangat cantik. Tuan-tuan tengok brake caliper dia ni bukan biasa-biasa Dia pakai caliper Mercedes AMG yang cantik sikit. Kalau normal dia bukan caliper macam tu. Rim pun cantik, rim dia ambil AMG. Pandai owner ni dia buat konsep AMG. Yang ini tahun 2011. Yang ini 1800cc je tuan-tuan. Yang kereta ni siap dengan frameless door tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat memang sangat cantik. Okey, yang kereta ni pun ada panoramic roof. Dekat atas tu kereta seat bucket tuan-tuan, memang sangat cantik. Mileage baru 77,000 sahaja. Okey. Tak silap saya tuan-tuan, yang ni memang AMG Sport Edition lah saya rasa. Tuan-tuan tengok saya tutup pintu. Seat belt dia terkeluar. Memang cantik. Jom kita try start kereta ni. Kereta semua cantik tuan. Memang cantik. Enjin tak ada bergegar. Enjin mounting cantik. Sunroof masih on lagi. Lawa gila tuan-tuan. Kereta ni jujur cakap, tuan-tuan kena tengok depan-depan. Condition pun betul-betul cantik. Owner yang ini satu owner saja tuan-tuan. Okay, kita tengok bahagian enjin bay dia sikit tuan-tuan. Memang sangat handsome tuan-tuan. Yang ini antara W207 yang paling handsome saya pernah tengok seumur hidup saya ni. Enjin bay pun cantik. Enjin mounting pun cantik tuan. Untuk kereta ni tuan-tuan, saya nak jual murah-murah saja. Yang ini RM48,800 sahaja, siap dengan tukar nama. Kalau tuan-tuan berminat, boleh terus WhatsApp saya, boleh lock juga kereta ni. Jangan tunggu lama-lama, nanti melepas tuan-tuan. Okey? Assalamualaikum.